Kalau nak cakap tentang prime Cristiano Ronaldo, tahun 2008 memang antara yang paling gila. Malah ramai anggap ini sebagai kemuncak Ronaldo versi winger yang bertukar menjadi goal machine. Kenapa 2008 sangat istimewa? Pada tahun itu, CR berada di tahap fizikal yang luar biasa. Kelajuan, acceleration, stamina, kekuatan badan dan jumping ability dia semuanya berada pada tahap yang elite. Dia masih cukup lincah untuk bermain di sayap tetapi sudah cukup kuat untuk hadap defender. Musim 2007-2008 memang fenomena. Bersama Manchester United, Ronaldo menjaringkan 42 gol dalam semua pertandingan. Dalam Premier League sahaja, dia menghasilkan 31 gol, memenangi Golden Boot dan membantu Manchester United memenangi Liga. Champions League pula jadi pentas terbesar CR tahun itu. Ronaldo menjaringkan 8 gol dalam Champions League 2007-2008, termasuk gol penting ketika final menentang Chelsea. Manchester United akhirnya menjadi juara Eropah. Jumlah trofi kelab dan individu CR pada tahun itu memang bertimbun, dan sebab itu 2008 bukan sekadar tahun Ronaldo bermain sebagai pemain yang hebat. Dia mengumpul banyak trofi dan anugerah. Macam yang saya kata tadi, bersama Manchester United dia memenangi Premier League, Champions League. Dia juga membantu United memenang Community Shield 2008 pada awal musim berikutnya. Dari segi individu pula, Ronaldo memenangi PFA Player of the Year, PFA Young Player of the Year, Premier League Golden Boot, European Golden Boot dan UEFA Club Footballer of the Year. Kemuncaknya pada hujung tahun 2008, Ronaldo memenangi Ballon d'Or dan dinobatkan sebagai FIFA World Player of the Year. Jadi dalam tempoh 2008 sahaja, Ronaldo bukan sekadar mencetak gol dan memenangi trofi bersama Manchester United, dia juga diiktiraf sebagai pemain terbaik dunia tahun tersebut. Dan ini yang membezakan Cristiano Ronaldo 2008 dengan beberapa prime versi CR yang lebih berusia. Dia masih bermain sebagai winger, jadi dia boleh membawa bola dari jauh, mencipta peluang dan kemudian muncul di kotak penalti untuk menjaringkan gol. By the way, korang nak dengar prime player yang mana lagi? Korang boleh komen di ruangan komen. Korang nak dengar prime CR yang lain pun boleh komen.